cukup ke kita nak beli baju raya? Kalau tak cukup, kita pakai je lah yang lama dulu ya. Okey, raya tetap raya. Jom. Jom. Kak, Ya. baju raya kita tahun ni warna apa? Mak, Mak tak suruh pun. Mak. Akak kan anak sulung. Akak kenalah tolong Mak. Mak. Akak tak kisah pun kalau akak tak ada baju baru tahun ni, Mak. Okey kelas, hari ini cikgu akan sampaikan bantuan zakat pada pelajar yang memerlukan. Bantuan ni supaya semua orang dapat sambut Syawal dengan gembira. Masya Lamia binti Rizaluddin, Aina Adriana, Aisyah binti Abdul Rahman, Aisyah, Aisyah, ni amanah zakat, bukan simpati. Memang ada hak kamu. Ambil Terima kasih, cikgu. Mak! Amir kan dapat baju raya baru. Tengok ni. Cantik tak, Mak? Cantik. Syukur, Alhamdulillah. Cantik kan, Mak? Cantik, siapa bagi ni? Cikgu. Wah, Tapi orang nak warna merun. Tapi tak apalah. Alhamdulillah, syukur. cantik-cantik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semalam, kami memungut sepihan harapan di jalanan. Lalu kami simpan rapi sebagai sebuah kenangan demi secebis cahaya kebahagiaan. Hari ini, harapan yang pernah kami kutip itu dipulangkan semula kepada kami, seakan-akan doa yang kembali bersama rahmatnya, agar terukis senyuman di pagi lebaran yang penuh kemuliaan. Terima kasih atas semua anugerah besar yang dipinjamkan oleh Ilahi. Warga SMK Ghafar Baba ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.